ini memberikan satu mesej supaya perbelanjaan lebih cermat dan sederhana. Kerajaan mengambil langkah berjimat dalam perbelanjaan sebagai usaha menghadapi ketidaktentuan ekonomi semasa. Antara langkah yang diumumkan termasuk tidak menganjurkan rumah terbuka Aidilfitri peringkat kerajaan serta mengehadkan lawatan rasmi ke luar negara oleh anggota pentadbiran. Langkah ini dilihat sebagai usaha memastikan pengurusan kewangan negara dilaksanakan secara lebih berhemah selain memberi keutamaan kepada perbelanjaan yang benar-benar penting. Menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan ekonomi global ketika ini masih tidak menentu, dipengaruhi oleh faktor seperti tekanan inflasi, perubahan pasaran dunia serta peningkatan kos sara hidup. Sehubungan itu, pendekatan berjimat dalam perbelanjaan awam dianggap sebagai langkah proaktif bagi memastikan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Dalam masa yang sama, orang ramai turut digalakkan menyesuaikan perbelanjaan harian dan mengamalkan pengurusan kewangan yang lebih bijak. Rakyat disaran mengutamakan keperluan berbanding kehendak, terutamanya menjelang musim perayaan yang kebiasaannya melibatkan perbelanjaan yang lebih tinggi. Selain itu, masyarakat juga digalakkan merancang perbelanjaan lebih awal, membuat perbandingan harga sebelum membeli serta mengelakkan pembaziran. Langkah berjimat oleh kerajaan serta kesedaran pengguna dalam mengurus kewangan diyakini dapat membantu masyarakat menghadapi cabaran ekonomi dengan lebih bersedia. Pendekatan ini bukan sahaja menyokong kestabilan kewangan negara, malah membantu memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.